So, kali ni saya nak share cara nak pindahkan transfer data daripada telefon Android ke iPhone. Benda yang pertama, pastikan bila kita nak transfer data tu, pastikan storage pada telefon yang baru ni serupa dengan telefon yang lama ataupun lebih. Ataupun korang tak guna storage melebihi telefon yang baru. Andai kata storage dalaman tu lebih rendah daripada storage telefon lama. Okay? Apa yang korang perlu buat pada iPhone, pastikan korang kosongkan balik iPhone korang lah. Okay? Benda ni akan mudahkan korang dalam proses transfer. So, just kosongkan. So, dekat sini, erase this iPhone. Just continue. Dan kita erase semua sekali. Untuk telefon Android ni, jangan bagi dia tidur. So, korang pergi dekat dalam settings sini and then masuk ke dalam display and brightness. Scroll ke bawah sikit dan dekat sini bahagian sleep. Dekat bahagian sleep ni, kalau ada never, tekan never. 30 minit pun kira okey lah. Tapi pastikan selepas 30 minit tu, kalau dia masih tengah transfer, korang pastikan dia hidup lah. Jangan bagi dia tidur. Yang kedua, pastikan korang ada backup WhatsApp. Sebab anda kata, bila kita transferkan data ni, ada masa dalam pertengahan tengah nak transfer tu, dia ada sangkut. Bila sangkut tu, kita nak kena restart balik, kita nak buat semula. So, korang tak perlu risau lah dengan korang punya WhatsApp, dia tetap ada backup. Nombor 3, korang just install saja. Move to iOS. Pastikan daripada Apple. Just install sahaja. Alright, so dah settle, tekan open. And then just agree sahaja. Dekat dalam, just continue. Agree. Do not send ni pun tak ada masalah. Tekan continue. While using, continue, allow, setting, turn on location. And then dekat sini kita just continue saja. And then time korang ada muka surat yang ni, kita beralih ke iPhone. Okay, dekat iPhone sini, macam biasalah, select korang punya language. Pergi dekat korang punya negara. In this case, kita dekat Malaysia. Okay, dekat sini. Okay, kita just continue saja. Setup without other device. Okay, later in settings. And then dekat sini korang masukkan wifi korang. Okay, ni wajib. Okay, yang ni tekan continue saja. Adopt, setup later, passcode option dekat sini. Dia ada sangkut sekejap. Okay, do not use passcode. Don't use. Alright, dekat sini korang ada nampak dekat sini ada tulis from Android. So, kita nak transfer data, tekan from Android, continue sahaja. Okay, dekat sini Android pula, tekan continue with Wi-Fi. Tekan telefon korang. Alright, iPhone 13. Continue, masukkan kod yang ada dekat iPhone. Dekat sini korang boleh nampak lah apa yang korang boleh transfer. Message, okay, kita allow. Contact, ini anda kata korang nak pindahkan semua sekali lah. Call history, events, allow saja semua. Google account, photo library, allow all. Voice memo, allow apps, kita masukkan. Display setting pun boleh, tak ada masalah. Accessibility and also WhatsApp. Okay, WhatsApp ni kalau korang nak pindahkan WhatsApp, on kan. Okay, dia akan masuk muka surat yang inilah. Tekan saja mula. Kalau korang punya WhatsApp banyak, okay, betul-betul banyak gila dah, ini boleh makan masa yang lama lah, agak lama sikit lah. Okay, terus. And then dekat sini just continue sahaja. Okay, dan dia akan bagi estimated time untuk transfer daripada Android to iPhone. Tapi dengar sendiri baik-baik. Kalau dia bagi satu estimate time, korang jangan percaya 100%. Kadang-kadang 1 minit boleh jadi 1 jam, 2 minit boleh jadi 2 jam. Bagi dia masa sikit.